Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Zainal bin Jantan, Guru Besar SK Jasin, mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat bersara kepada Puan Zalina binti Aziz. Puan Zalina telah lama berkhidmat di SK Jasin sebagai Guru Penolong Kanan PPKI dan beliau telah pun berkhidmat dengan penuh komitmen yang tinggi, penuh dedikasi dan telah berjaya membuahkan beberapa hasil ataupun kejayaan yang membanggakan warga SK Jasin. Tahniah diucapkan dan semoga Cikgu Zalina akan terus aman bahagia bersama keluarga. Selamat bersara. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Ina. Kak Ina, selamat bersara. Semoga selepas bersaraan Kak Ina bertambah sihat. Jangan pening-pening nak bersara ni. Semoga Kak Ina gembira selepas bersaraan. Kalau Kak Ina nak jalan mana-mana, go ahead, teruskan. Jangan stres sebab Kak Ina dah tak beribu, dah tak kat sekolah lagi. Jangan stres apa-apa. Fikir, sihat tubuh badan. InsyaAllah semuanya akan dimudahkan. Selamat bersara Kak Ina, all the best. Seronok kawan dengan Kak Ina. Minta maaf Kak Ina kalau ada salah silap saya kepada Kak Ina. Assalamualaikum Kak Ina. Selamat bersara. Bye Kak Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Cikgu Zalina. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Zalina. Didoakan semoga Cikgu Zalina sentiasa sihat dan ceria bersama keluarga tersayang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu di atas kerjasama dan sokongan sepanjang kita di SK Jasin. Saya juga ingin memohon maaf kepada Cikgu sekiranya sepanjang kita bekerjasama ada perkara-perkara yang mengguris hati dan menyinggung perasaan Cikgu. Saya mohon ampun dan maaf. Akhir kata, saya tinggalkan Cikgu Zalina dengan serangkap lagu. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan, intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Selamat bersara Cikgu Zalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kepada Cikgu Zalina, saya mengucapkan selamat bersara. Saya doakan semoga Cikgu Zalina diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dapat duit banyak nanti. Kalau nak pergi jalan jangan lupa bawa saya tau. Jadi terima kasih walaupun kita ni tidak terlalu lama berjumpa, tapi saya mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, atas segala ilmu yang Cikgu Zalina beri kepada saya. Saya doakan sekali lagi semoga Cikgu Zalina kekal sihat, aktif dan baik. Jadi terimalah serangkap pantun daripada saya. Tak ada pantun tak sah, bukan Cikgu Zahid. Dari Bandar Melaka ke Pekan Masjid Tanah. Saya ulang. Dari Bandar Melaka ke Pekan Masjid Tanah. Makan asam pedas secara dengan kuih bahulu. Selamat bersara kepada Cikgu Zalina. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bersara kepada Puan Zalina binti Aziz, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas SK Jasin. Terima kasih atas segala sumbang bakti Puan kepada PPKI SK Jasin. Semoga Allah membalas segala jasa baik Puan. Dan selepas ini dimohon semoga Puan diberikan kehidupan yang lebih bermakna dan dapat menjalani kehidupan dengan tenang dan mendamaikan. Terima kasih segalanya. Mohon maaf dari kami semua warga, guru dan PPM serta murid-murid PPKI SK Jasin.
Ada kamera. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai Kak Ina. Di kesempatan ini saya nak ucapkan selamat bersara kepada Cikgu Zalina Aziz. Semoga selepas bersara nanti cikgu dikurniakan kesihatan yang baik dan sentiasa bahagia bersama keluarga. Dan kalau boleh jangan join skim cepat kaya tau. Nanti kena tipu. Okey, selamat bersara Kak Ina. Bye.